Honda City GMC. Belakang depan ada bunyi. Okey, jadi kita saja dia naik suspension mesin lah. Dia punya low ambus dia ni ada crack. Ada crack. Jadi kita saja kena boleh jet boost lah benda ni, tapi jet boost pun kita kena tengok pula bojang dia tu sama ada okey ataupun tidak. Dia punya stabilizer link ni dia ada bunyi. Dia jadi macam ada step. So 2 3. Tu menyebabkan dia bunyi tengok. Paku hok. Betul sekali mana bunyi belakang ni. Dia punya brake caliper ping. Dan juga hak belakang tu dia ada lah sikit-sikit tu. Dia baru tukar absorber tapi dia tak tukar dia punya. Mudah faham kat boost donat lah. Jadi bila absorber baru boost tu tak tukar, dia ikat-ikat jadi ada free play. Hak mana ada masalah bunyi, nak servis ke, cek aircon ke ataupun lain-lain, mari mana? Kita nak expert perkara cepat, latih, lancar.